Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan 2023 membuka tirai dengan rasminya pagi ini. Acara sempena kemerdekaan negara ke-66 bermula dengan keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Baginda kemudiannya berkenan memeriksa kawalan kehormatan utama. Sambutan Hari Kebangsaan 2023 turut mempamerkan persembahan bertemakan perpaduan dan kesejahteraan dengan olahan baharu lagu Kurit Kundi oleh barisan artis tempatan seperti Nadira Zaini, Hazra Rizadullah, Sukilo, Zizi Kirana dan Roshini Balachandran. Tumpuan seterusnya terarah kepada persembahan aksi pasukan akrobatik motosikal tentera darat iaitu Army Red Warrior. Antaranya menampilkan lompatan bermotosikal sikal telah sempurna dilakukan Sarjan Saidatul Husna Kamarudin secocok dengan ulang tahun kemerdekaan kali yang ke-66 tahun negara. Tidak sempurna acara tanpa bacaan ikrar rukun negara Tuan Muhammad Haikal Roslan yang merupakan pemenang pingat emas perseorangan kejohanan Asia Bowling 2023. Maka kami rakyat Malaysia untuk mencapai cita-cita tersebut, kesopanan dan kesusilaan, Diberi mandat menguasai 66 pembaca berita yang terdiri daripada pelbagai kaum serta menunjukkan elemen perpaduan. Lebih istimewa, 36 daripada pembaca ikrar itu melafazkan ikrar berkenaan menggunakan bahasa isyarat. Seterusnya diikuti dengan laungan merdeka sebanyak 7 kali. Merdeka! 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 Merdeka!